Assalamualaikum, selamat petang. Nama saya Fatin Nabila. Saya berumur 33 tahun. Saya berasal dari Kempas, Johor Bahru. Saya dah menggunakan Zafisha selama lebih kurang 2 tahun. Sebelumnya muka jerawat dan kusam, lepas tu macam berminyak sikit lah. Kita macam tak selesa. Jadi bila kakak kenalkan dengan Zafisha, produk yang baru saya tahu, so saya cuba dengan start dengan foundation dululah. Sebab bila muka jerawat kusam ni kita macam tak selesa, tak ada keyakinan yang tinggi. So bila jerawat keluar tu kita cepat-cepat apply dengan foundation. So dalam 2-3 hari macam tu dia akan kecut sendiri. So bila pakai foundation tu lebih senang. Kita nak pergi kerja, kita duduk kat rumah harian pun so muka dah tak kusam lagi lah. First sebab untuk keyakinan diri kita, sebab kita perempuan kan, so nak keluar je jalan-jalan, untuk husband, untuk diri sendiri, so lebih confident lah. So lagipun umur dah 30, kita takut pula dengan jeragat kan. Jadi yang tu paling utama saya lah. Sebab orang kata umur 30-an macam tu jeragat akan mula muncul keluar sikit-sikit. So daripada masalah jerawat, kulit muka berminyak dan kusam, saya nak elakkan jugalah jeragat tu keluar. Okay. Untuk Zafisha ni yang paling best, saya suka dia punya bau yang wangi daripada dia pencuci muka, serum, moisturizer, foundation, dan lebih mudah untuk kita apply. Sekejap je dah siap. Itu paling best lah yang saya suka. Untuk yang macam produk sebelum ni makan masa lah untuk kita nampak perubahan tu. Dengan Zafisha sekejap je pada saya. Sebab bila jerawat muncul dalam 2 ke 3 hari dia dah kecut. Bila dia kecut, kita nak hilangkan dia punya bekas jerawat pun saya apply dengan foundation je, apply tebal sikit. So dalam seminggu macam tu bekas jerawat akan kurang. Tu yang saya suka. Bekas jerawat lah yang saya suka. Sebab jerawat dia bila keluar kan dia tak keluar satu, kadang 2-3 dia keluar kan, lagi-lagi time kita bendera. So bila apply tu dia sangat mudah. Tu yang paling saya suka lah. Dan yang paling best dia bila kita bersiap tu sekejap je. Sebab macam sebelum ni saya bekerja, so bila nak pergi kerja tu macam kita tak nak make up yang tebal-tebal, so nak simple-simple je light-light. So dengan Zafisha lah penyelesaian saya. Ada setakat ni ramai jugalah yang tegur, terutama kulit kusam. Yang tu dengan bekas jerawat lah, itu yang paling orang tegur. So dia orang akan tanya pakai apa, lepas tu saya akan kenalkan lah dengan Zafisha. Selalunya pagi dengan setiap malam lah. Yang tu setiap malam saya akan apply foundation selalunya. Sebabnya bila jerawat muncul tu, yang itu benda wajib yang saya tak akan tinggal. Yang first saya memang untuk diri sendirilah. Dan ada juga saya share pada kakak-kakak saya sendiri. Diorang pun berminat nak cuba. Yang tu mestilah suami dan kakak ipar saya yang jual dengan saya. Dia orang pertama lah yang tegur. Bila nampak perubahan tu, dia orang pun seronok. Bila tegur tu, kita lagi seronok. So kita lagi rasa nak cuba, nak teruskan pakai. Pastilah 10 bintang. Sebabnya dia ringkas, mudah dan berkesan. Jangan ragu-ragu dengan Zafisha. Boleh try cuba, dapatkan dengan ejen-ejen yang sah. Terima kasih Zafisha kerana mengubah hidup saya.